Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Faiz Imran Channel. Okay, hari ni hari Jumaat 3 hari bulan 10 2025. Aku nak bergerak ke Kampung Gombak Pusu salah satu lokasi penggambaran drama Rumah Kedai. Tak silap Rumah Kedai episod yang pertama yang satu. Okay, jom, let's go. Okay guys, inilah dia Kampung Sungai Pusu Gombak, iaitu salah satu lokasi penggambaran drama Rumah Kedai. Kat sini lah Kampung Sungai Pusu Gombak. Cuma lokasi tepat rumah Pak Lim tu tak ada kat mana lah lokasi tepat dia. Kita bersih kawasan kampung. Jom, ni lah dia Kampung Sungai Pusu Gombak. Mak tu memang macam tu Pak Cik Lim. Selalu aja gapa-gapa. Kadang-kadang perkara kecil pun jadi kecoh. Orang perempuan zaman begitulah. Lem, Ya. saya dah jemput semua dah. Buat tidur tak dapat datang Dia kata nak ke Batu Pahat, nak tengok saudara dia. Yalah. Dia pernah cakap malam tu. Mak Maidin pun tak dapat datang. Katanya dia nak ke Kelang. Habis yang lain semua boleh datang? InsyaAllah lah dia orang kata. Yang ni nak basuh ke Pak Cik Lem? Iyalah, tapi nak sukat dulu. Pak Lim, nanti dulu Pak Lim. Ambut lawa yang kau ni. Hush. Selamat hari Pak Lim. Mak saya batin. Betul lah. Makan minum tu halalkan je lah Pak Lim. Ambut. Wangi yang kau ni. Pakai minyak wangi apa ni Samad? Ni minyak wangi istimewa. Samad yang bagi Pak Lim. Saya nak berayu sungguh ni Pak Lim. Oh, banyak kau pakai ni. Sangat betul Ya Pak Lim. Ni lah. Ni, encik kata. Assalamualaikum. Salam. Kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy bergaya habis dia tapak. Munti. Masa Munti. Minyak atar dari negeri Arab mana yang kau pakai? Penyucuk Bau ni. sekampung. Nak ikut sunnah Nabi ni. Macam raya. Duduk ya. Ambul tak apa. Minyak wangi kau kocok ke hidung. Duduk sini. Satu longkak San. So inilah persekitaran Kampung Sungai Pusu lokasi tempat rumah Pak Lim, tak tahulah kat mana. Tapi ni lokasi dia lah penggambaran drama tu. Okay, kita tandas. Alhamdulillah. Ni masjid Kampung Sungai Pusu. Masjid dia, masjid lama ni. Boleh tengoklah harga bentuk dia. Bismillah. Allah. Masjid lama nampak klasik masjid dia. Okay guys, itulah sebahagian gambaran dekat Kampung Gombak Pusu. Aku tak tahulah lokasi tepat kat mana, jadi inilah sekitar kawasan dia. Okay, jom kita ke Taman Ampang kot. Taman Ampang, jom, let's go. Okay guys, sekarang aku dekat Taman Koperasi Polis Fasa 1 untuk lokasi penggambaran Rumah Kedai season 3 tak silap. Kat kawasan ni lah. Jom kita cari kedai Pak Lim. Okay guys, aku dah sampai Ini lokasi
season 3 rumah kedai. Kita boleh tengok batu ni, jenis binaan ni. Binaan ni memang ada Jom kita cari rumah kedai Pak Lim. Kawasan rumah kat belakang aku tadi ni. Jom kita cari. Jom. Antara lorong ni atau lorong sebelah lagi, jom kita jalan jap. Masjid. Okay, di masjid kita jalan jap. Okay. Betul memang ni lah kawasan dia. Cuma kedai dia aku rasa lah yang tu lah, sebab rumah ni pun ada rumah juga. Hampir-hampir sama lah rumah dia. Kita tengok ni ada rumah sini. Lokasi ni macam ujung-ujung. Tapi rasa bukan kedai ni. Yang ni. Kemungkinan lah kedai Pak Lim. Aku rasa kemungkinan kedai Pak Lim yang warna biru ni. Biru tu biru ni aku rasa lah sebab ni ada rumah belah kiri ada rumah ni kedai Pak Lim dia kona-kona gini warna biru sini ataupun sebelah sana. Jom jalan kat sebelah sana lagi. Ok ni dah jumpa season 3 Taman Koperasi Polis Pasar 1. Satu lagi lah. Kat sini pun boleh jadi juga. Kemungkinan rumah dia juga yang itu. Sebelah restoran ni kan, putih tu. Tak tahulah masa tu. Antara tu lah. Ni pun ya juga ni. Mungkin ini. Ni ada rumah belah sini. Ada rumah-rumah. Ni ada antara dia. Tempat penggambaran dia. Jumpa dia dah berubah sikit lah kawasan dia. Pergi balik dulu. Dah pukul berapa sekarang ni? Karang ramai lah. Okey. Terima kasih bang. Datang lagi bang. Nampak usil. Terima kasih. Usil banyak pak. Pak usil ni. Usil je. Agak pada. Abang tengok apa? Abang Remy dia kejar orang. Abang Remy kejar orang? Mana? Tu kat lorong tu. Apa pula Abang Remy kejar orang tu? Tak tahu. Member dia kot. Member lama aja hal lah tu. Gaduh ke? Abang Remy ni kaki gaduh lah Member Syah. Ni Nora, kawan sekolah. Ai tak apa. Nora Miang. Ni abang you ke? Bukan abang kandung. Dia kerja dengan bapa I. Tu Remy. Remy asal. Gelak aku. Ui. Aku jatuh tergolek dog ni lah. Kau tengok ni. Dia ambil ni lah. Dia ingat aku tak nampak tak? Aku hati macam tu aku kejar. Sampai aku tergolek kat situ bah. Curi dia. Yalah. Woi. Asal kat dalam tadi aku tak tangkap dia, dah keluar aku tangkap dia. Mana boleh bah. Kan dia jatuh. Kalau kita nak tangkap, selagi dia dalam kedai kan, dia tak tinggal kaunter, kita tak boleh tangkap. Betul ke Mi? Betul. Kalau dia dalam kedai kan, dia masukkan barang ni dalam beg. Kita tak boleh tangkap dia tau. Sebab nanti dia bercakap, I nak bayar. Apa kau cakap? Betul tak? Dari segi undang-undang, tak salah.
Kalau selagi dia dalam kedai, tak salah. Betul ke ni? Abang Betul. Remy buat apa lagi ni? Takkan rampas barang aja? Mana pula? Abang Remy belasah lah. Jatuh pada penat je ni. Kau belasah dia ni? Belasah. Mana boleh main pukul-pukul gitu aja. Apa tak boleh pula? Patutnya mesti bawa pergi police station. Abang Remy kenal dia tau. Dia tu tek dada tau tak? Dah tu. Memang kau? Bukan. Dah tu dah tek dada. Kaki mencuri lah tu. Tu cinta lah kau. Pas sekejap, pas sekejap. Boleh ke start tu? Boleh. Ya, ya, orang untuk ni. Nampaknya macam atas sini tu Balim. Ada turis tak Balim? Dia kan topi dia, kamera dia. Fikir. Ha? Fikir. Nak pilih lagi bang tak? Pilih lah. Pak tu ni. Nampak tu. Nampak. Nampak. Siapa tu ni? Tak tahu lah dengan topi dia, dengan kamera dia. Macam ni bang. Itulah nampak kain macam ni. Okay guys, seterusnya kita ke lokasi rumah kedai season 4 dan 6 dekat AU3 Keramat. Okay, let's go. Okay guys, aku dah sampai dekat jalan AU3 Keramat. Jadi dekat sini adalah lokasi penggambaran rumah kedai season 4 dan juga 6. Jom kita pusing-pusing kawasan ni lah. Kena hujan Okay, ni adalah kawasan dia season 4 dengan 6 pastinya dekat kawasan ni lah, cuma tak tahu mana rumah Pak Lim tu. Kawan cuba pusing area ni jap. Sebab kawan nampak 2 blok bangunan tu, dan bangunan tu pun masih ada lagi lah sampai sekarang. Pusing jap. Asalnya dekat sini je. Jalan kat sini jap. Tengok dulu. Okay, ni tak boleh agak lah kat mana lokasi tempat dia. Tapi ada blok bangunan ni kat situ. Bangunan tu dah ada dulu. Mungkin yang ni, yang tinggi ni mungkin baru lah. Lokasinya tempat tak tahu kat mana. Tapi kawasan-kawasan ni lah tempat rumah kedai Pak Lim lah. Episod 4 dengan 6 dekat kawasan ni lah. Kedai ke belah kanan ni, tapi macam lain juga. Macam dia punya. Jangan goyang ah. Aku pilih cantik ni. Orang ni, tak ada orang ke? Mari, Kak Raya, mari. Ni. Jual kat raya macam jual sayur. Ni, Kak Raya, tengok Kak Raya. Menek. Ni puasa tak? Puasa kan? Ah. Jangan tak puasa. Tak puasa tak boleh beli. Ini look. Ini untuk siapa Ada ni? orang tu dia nak beli. Ini umum. Belah sini untuk mak bapak, belah sini untuk datuk-datuk, nenek-nenek. Tengok. Tengok. Berapa bang? Ha?
Tengok dulu. Adik tengok sebelah sini. Adik tengok sebelah sini. Tu tak nampak tu balik tu. Pusing. Pusing. Sini boleh, sini boleh. Tengok. Sini. Tengok. Tengok. Jangan Boleh, tengok. busy, Bah. Tengok, tengok. Adik, pendek. Adik. Buat penjaga ni, Bah. Alamak. Tengok yang bubuk semua ni. Jalan pun susah nak. Pos lalu. Banyak ni. Apa tak order kat kilang ni kan senang. Hai, bukan apa Remy. Aku ni nak menolong Pak Lim kau tu juga. Betul tak? Ya, 10 pula. Yang besar 10 kan? Yang besar 10. Yang kecil tu 5 kampit 10. Okey? Buat sini lah. Boleh Masih dah. Pak Lim. Banyak boleh barang ni. Tak ada lah Pak Lim. Ya. Berhasil. Macam ada nak buat penulis sedekah mana-mana ke? Sedekah apa pula Pak Lim? Tu anak saudara saya si Robiah tu. Dah lama dah berhenti sekolah. Kerja ni tidak juga. Orang masuk Minang pun tak nampak batang hidung lagi. Jadi saya cuba menolong dia lah. Kemudian alhamdulillah dapat pula tender kantin kat Serama tepi kolam air tu. Ya. Inilah nak suruh Pak Lim uruskan apa yang nak dibekalkan ni. Seorang toki dapat pula tender lagi, makna ni bertambah kaya dah ni. Alhamdulillah Pak Lim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nak beli Remy, jangan suruh dia main jauh lah. Semak lah mata. Buat pula si Remy tu menyebut pula mengikut si peminta sedekah tu. Tak apa lah tu. Saya pun boleh mengira ni. Tak apa. Sekira. Kejap lagi tutup kedai ni, ya? Ya, Pak Lim. Pakcik rasa nak cepat pergi ke surau ni. Remy. Tolong ni air ni, air teh ni kalau boleh. Yang ni. Ni saya nak 4 kotak. Tolong kita saya. 4 kotak ni. 4 kotak ni. Air ni. Okey, lepas lagi biskut. Biskut campur-campurkan kalau boleh. 2-3 jenis lah. 30 kilo. Tolong Remy, masuk kita saya. Buat cepat ke? Bawa sekali. Ya, Pak. Nampak cemas saja ni. Kenapa? Begini Pak Lim. Sebenarnya hari ni saya dapat musibah. Kilang perabot saya terbakar Pak Lim. Kilang perabot terbakar? Ya Pak Lim. Teruk lah. Teruk tu tak teruk lah Pak Lim, tapi separuh tu habis hangus. Nasib baiklah pekerja-pekerja saya tu berani betul diorang Pak Lim. Ikhlas betul diorang menolong saya tadi. Jadi sekarang ni alhamdulillah lah, selamat dah lah. Sementara bomba sampai tu kan, diorang lah tolong saya betul Pak Lim. Itulah. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam Syah. Abang ya. Sibuk nampak barang. Inilah Syah, barang yang hujung-hujung kan. Jadi diorang datang ambil. Tapi tak datang tu. Masing-masing sibuk datang tu. Tapa dengan Remy tu mana? Diorang pun nampak rindu nak balik kampung terhada kan. Itu tu siap mana. Seronok betul raya ni ayah. Ya. Syah dapat bercuti seminggu. Minggu? Alhamdulillah Syah, patut kau syukur tu. Ada orang-orang tu macam askar polis kan 2-3 tahun tak dapat cuti raya tu kan. Patut kita bersyukurlah ya dapat. Yelah, Syam pun dah 2-3 tahun tak ada cuti kan. Yalah. Tahun ni alhamdulillah lah. Tak ada dulu lah ya. Pasal apa? Pak Imam tengoklah tiket bila dia bagi. Ya Allah, tiket besok. Pak Imam, kalau gini apa hukum dia Pak Imam? Hukum dia bukan sengaja tak apa. Dia tak sengaja tak apa. Sengaja tu Pak Imam. Saya dah elok dah masuk dalam bas dah duduk tempat nombor dia lah. Sekali datang seorang perempuan. Berjeling gini. Lepas tu? Saya berjeling balik kat dia. Lepas tu? Dia tunjuk tiket dia, saya tunjuk tiket saya. Malu saya. Allah, mahal tiket besok, hari bulan besok ni. Kan pakcik. Kan kamu dah sampai tiket tu. Pakcik yang beli tiket tu, tulis tu 30. 29 tulis tu adalah tempat duduk kamu. Bukannya 29 hari bulan, 19 hari ni lah 30 tu. Yang sebenarnya tertulis sudah di Lauh Mahfuz tu bahawanya barang Pak Imam ni kamu juga pernah hantar mana. Itulah dia. Apa? Sebenarnya kan raya ni
Pak Lim nak kamu orang berada di sini lah. Tahun kamu orang balik. Bagus kan. Tahun lepas pun tak balik juga Pak Lim. Itulah. Pagi raya tu tak balik. Rasanya kau tak ada kamu orang tu tak seronok juga. Tak Pak Lim. Masa anak lah. kamu nak pergi tadi ada ke Pak Lim ulu apa-apa? Belum lagi. Itu Macam tu Pak Lim. Aku rasa kamu ni pasal dia tak ulur lah kamu datang balik ni bukan pasal tiket bas. Pak Imam, tak baik cakap macam tu. Nanti itu hukum apa pula? Hukum gurau tu tak apa. Sudah-sudah bukan. Inilah. Ampau tu mana ada dah. Ada Pak Lim? Ada. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Pak Lim? Syaratnya kemudian lah bagi tahu. Ambil dulu lah. Ini kau nak yang Masya Allah 1,000. Selamat Raya Pak Lim nanti Pak Lim. Laju lah tu. Laju kan. Cium tangan. Dekat. Aduh, Pak Lim. Saya bila Pak Lim. Duit betul kan? Kau nak apa? Untung kamu. Kau tengok ni. Tengok siapa? Maafkan Pak Lim. Ini sekali kesalahan. Saya maafkan Pak Lim. Ya Allah. Untung tu. Maafkan Pak Lim. Saya pun nak tumpang kuah ni lah ni. Nah. Saya mesti buat ni. Kira tu. Pak, aku dapat sekeping Pak. Sekeping ni. Aku banyak keping. Banyak keping. Banyak keping. Tapi saya dah bayar zakat dah Pak Imam. Dah bayar tak? Okay guys, terusnya kita ke Taman Rasmi Jaya untuk penggambaran rumah kedai episod ke-5 tak silap. Kat sini rumah kedai Pak Alim ni dia dekat tengah-tengah bukan dekat corner lot. Biasa kat corner lot kan kedai dia. Ini kat tengah-tengah. Season 5 jom kita ke sana. Taman Rasmi Jaya. Jom. Okay guys, dah sampai dekat lokasi rumah kedai season 5 season 5 kat Taman Rasmi Jaya. Sampailah. Rasa kedai Pak Lim tu pun kat area sini je. Ni jalan lah. Macam biasa lokasi tepat tak tahulah. Tapi insyaAllah kat sini sebab kedai dia 3 tingkat. Betul lah ni kawasan ni. Masuk kawasan cicil kedai ni. Ni dah belah kiri ni. Inilah rumah kedai dia belah kiri ni. Dari sini nampak. Tapi yang episod 5 ni rumah kedai Pak Lim kat tengah-tengah bukan corner lot. Antara kat sini lah. Antara kat sini atau ke belah sini. Sebab tengah-tengah ni ada macam ruang divider tau, tempat Absah dengan lelaki dia duduk. Dengan Rashid duduk tengah-tengah ni. Ni lah. Cuma tak tahu masa tu kedai dia. Antara ni ke kita jalan sebelah sini pula. Set sini. Ni bukit lah. Ni lah kawasan dia. Kedai lama kedai ni. Yang ni filem dia sekitar tahun 1994 ke 5. Itulah. Ni kedai tak tahu lah, tak boleh agak lah kedai dia masa tu. Ni pun belah kiri ada Tafiz. Ni ada kawasan rumah kedai dia. Rumah kedai Pak Alim. Nampak kat tengah ni ada pokok-pokok tempat Absah dulu yang masa drama tu ada kursi tempat Absah dengan Rashid duduk. Dia berbincang suami isteri kan. Kat sini lah kedai dia. Okay. Ayah tak tahulah Syah. Adakah ini satu ujian ataupun ada dosa seayah dan Tuhan nak balas macam ni? Ayah bercakap macam dah berputus asa. Kan Islam melarang keras umatnya berputus asa, ayah. Islam menyuruh penganutnya yakin pada pertolongan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, Syah. Ayah bukan putus asa, Syah. Memang putus asa ni dilarang oleh agama kita. Ayah boleh, Syah. Ayah bertanya tu, kenapa habis satu perkara, timbul lagi satu perkara, Syah. Dah selesai satu pergaduhan, timbul lagi satu, Syah. Ini yang tahu. Cuba ayah ingat, masa berjuang untuk membina kehidupan yang senang seperti ini, masa tu tak ada perselesaian. Semua ahli keluarga kita bersatu hati. Ini susah. Saya faham, Syah. Saya faham, Syah. Kita ni dah hidup dalam kesenangan, ya. Bila kita senang, kita kurang sabar, kurang tabah dan kurang bertolak ansur. Ya, Syah. Itulah jawapannya. Saat kita dalam kesenangan, kita lupa kita hidup dalam berdasarkan kesucian rohani lah. Ya. Ya, betul, Syah. Kita harus membina semula kerohanian tu, ayah.
Betul, Syam. Kita dah terlalu lama tenggelam dalam keduniaan ni. Ya. Kalau gitu kita bina balik kerohanian suci tu. Ya, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Makan rumput sebelah sana. Asal makan rumput, sini ada mi. Asal tak nak makan mi kat sini. Tak sedap. Tak sedap. Oh, tak apa. Ini je? Ada abang lagi besar. Ada? Tak apa. Okey, saya tunggu abang kamu yang besar. Berkasih menyuruh. Berkasih menyuruh. Jalan. Lain tak ada Ini saja Ini saja Kami besar. Kamu nak pergi mana? Tak boleh. Saya nak makan kamu. Jangan makan saya, Saya pun nak makan kamu. Saya pun nak makan kamu. Jangan makan saya. Jangan makan saya. Lepas tu kamu tanduk gergasi pun. Mati. Cuba tanduk gergasi. Pa Curi Ni. Balik. Tangkap dia. Ni. Udah mi. Bagi cukup tu, Pak. Curi pula tu. Udah mi. Bulan puasa ni, Mi. Bagi dia warning sudahlah, Mi. Warning apa, Pak? Ha? Oh, bayar tu satu saja ke? Betul satu? Ini satu saya yang ambil ni. Mari sini. Mi, tak ada. Aku nak tunjuk. Mari sini. Tak ada, mari sini. Ni apa ni? Oh, ni, Pak. Curi. Mi. Udah. Baik ada orang tak? Sudah, Mi. Kau puasa tak, Mi? Puasa? Mencuri pula dia. Pak Lim. Ni Pak Lim kita nak balik kampung dah. Apa? Oh, lawa kau nampak ni, Pak. Apa? Puasa ni, Pak? Puasa, Lim. Kau dah minta maaf semua dah, Pak? Dah jumpa semua dah? Dah semua dah minta maaf dah, Pak Lim. Absah semua dah jumpa dah? Semua dah, Pak Lim. Macam Pak Lemai? Baik. Kau perli aku, Mi. Apa perli pula? Aku tahulah, Mi. Tapi kau mesti tahu juga, Mi. Kau dah lama dah kerja dengan Pak Lim. Pak Lim dah bimbing kau. Tapi sia-sia je, Mi. Sikit pun perangai kau tak nak kikis. Kau macam tu juga. Apa nak buat apa? Dah Tuhan jadikan aku macam ni. Yalah, kau tak boleh salahkan Tuhan. Engkau sendiri tak ada disiplin diri. Bila silap sikit Tuhan. Apa? Ni apa? Ada bonus sikit lah, Pak. Hafsah bagi. Bonus, Pak Lim? Untuk raya. Biasa, Lim. Makin salam pada mak kau semua, ya? InsyaAllah, Pak Lim. Pak. Ni. Tapi kan, kira tahun ni aku puasa cukup tau. Tahu, Mi. Puasa je tak cukup, Mi. Kita kena buat lebih ibadat ni. Lagi bau puasa tu bermakna ni. Betul tu, Pak. Betul, Pak Lim, Apa, Pak? Keperluannya. Tak apalah. Ni aku dah sediakan kau air untuk puasa kat dalam bas nanti. Terima kasih, Mi. Itulah, Pak. Ini masuk saya punya akaun, Mak Lim. Nampak? Rahim tu jahat tu ada baik, Pak. Dah. Pak. Sama, Pak Lim. Pakcik pun gitu ya, Pak. Alah. Duduk tu balik, dalam kampung. Tu, Pak Lim. Aku minta maaf, Mi. Aku pun minta maaf, Pak. Kau ada salah silap tu, jangan simpan dalam hati, Mi. Tak ada lah, tak simpan. Pak, kau balik jalan tak, Pak? Okey, Mi. Kau jangan tak balik tu. Jangan aku balik kampung nanti kau jadi buaya lagi. Dia lah. Ni, Pak Lim. Saya pergi hantar apa bus stand. Kau naik bas ke apa? Ya, taksi ni. Terima kasih. Baik. Saya hantar ke taksi stand. Jalan dulu, Pak Lim. Baik ya. Assalamualaikum, Pak Lim. Salam. Okay guys, aku dah sampai dekat Taman Seri Ampang ini adalah lokasi pengamaran rumah kedai season 2 Jom kita jalan-jalan kat kawasan ni. Let's go. Okay, ni lah rumah kedai dia belah kiri ni. Belah kiri ni. Tapi rumah Pak Lim kau nak juga tak tahu lah rumah ini ke. Ni bengkel kereta Jalan jap. Dia antara dua, antara bengkel kereta ni dengan yang kat sini. Ni dia kawasan dia. Ni episod 2. Tempat ni memang dah habis berubah betul. Habis. Semua dah berubah dah. Ni belah kiri ni lah ada retan rumah kedai dia. Rumah kedai dia mungkin ujung sana kot. Ujung sana atau yang sebelah sana. Kita tengok jap. Yang episod ni pun rumah kedai Pak Lim adalah yang jenis corner lot
Ni ada satu kerja di bengkel kereta, kedai hardware. Tapi tak tahulah yang mana satu rumah dia. Ini ke itulah antara ni lah, hujung ni dengan sana. Ini dah bukan dah ni. Kedudukan ni bukan ni. Tapi antara around sini lah, sebelah sini semua. Lokasi tepat tak tahulah. Tapi kat sini lah lokasi dia. Taman Seri Ampang Okay, selesai puaskan hati dia tengok. Assalamualaikum Dr. Sam. Waalaikumsalam. How are you, Doc? Baik. Oh, salam. Baik. Lain macam ni. Kenapa? Oh, untuk pengetahuan Tuan Doktor. Adapun pemaisuri tuanku dalam keadaan murka hari ini. Oleh itu, saya tahu Tuan Doktor tahu mengubatinya. Doktor. Dr. Sam, kejar dia Dr. Sam. Hari. Jangan lepaskan komputer. Hari. Oh, Dr. Sam lari, Dr. Sam buka kereta, Anis lagi laju. Dr. Sam start kereta. Alright. Anis lagi laju. Dr. Sam jalan. Itu dia satu. Ya, sampai di satu garisan. Oh, Dr. Sam turun. Oh, Dr. Sam dia turun. Dr. Sam memanggil Anis. Anis jalan ke kereta. Itu dia. Pelan. Ya. Oh, lemah lembut. Ya, Anis buka kereta. Ya, Anis buka kereta. Anis masuk kereta. Gol! Angkat barang ni. Ya, Pak Lim. Wih, penat pula hari ni, penat. Ini tak best ni. Ini yang tak sedap ni. Ini yang sedap. Ya. Tengok ada exercise juga. Ada silat tu. Oh. Itu silat. Exercise kan? Exercise tu, Him. Jangan masuk ni umpan ni, Him. Kalau masuk tu, Him. Dah terkena dah. Tu dah saya kata dah tadi. Alah, sakit Pak Lim. Alah, sabun pula dah. Sakit Pak Lim. Sikit, Him. Sikit je Pak Lim. Sikit je tu. Lain macam muka tu Pak Lim. Sakit ke tak ni? Sikit, Him. Sikit ya. Udah Him. Besoklah kita buat, Him. Tak apa Pak Lim. Sikit je Pak Lim. Kau peletih nampak tu. Tak ada. Saya tak letih ni. Segar ni nampak. Udah tu, Him. Besoklah kita buat. Tak apa Pak Lim. Sikit je Pak Lim. Sikit je Pak Lim. Pak Lim. Udah tu, Him. Pak Lim. Cuci ni udah dah. Pak Lim. Ni ada 50 Pak Lim. 50. Pagi tadi saya jumpa kat bawah kaunter Pak Lim. Masa tu Pak Lim tak ada tadi. Saya jumpa bawah kaunter. Terima kasih saya. Sama. Dah Him. Pak Lim. Tak apa Pak Lim. Biar saya seorang Pak Lim. Ya. Pak Lim tu pun sakit kat situ. Tak apa, saya seorang Pak Lim. Yalah. Kau nak kopi kan nak kata? Tak apa Pak Lim. Saya ambilkan ni semua. Sikit lagi. Tak apa ni. Yalah. Sorry Pak Lim. Bising Pak Lim. Apa Pak Lim? Alah susah Pak Lim. Kopi sikit. Susah je Pak Lim ni. Terima kasih Pak Lim. Kena kopi baru sedap tidur. Betul Lim. Panas Pak Lim, panas. Panas ni. Panas Pak Lim, panas. Tijah, awak juga teruk Tijah. Jangan awak menyesal je. Sabar. Em. Sabar sabar. Hidup ni memang banyak dugaan. Jangan buat keputusan terburu-buru.
Pak Alim tu masih sayangkan kau. Em, gini je lah Em. Sabarlah. Okay guys, itu sajalah untuk episod kali ni, yang mana aku bawa korang jalan-jalan cari lokasi penggambaran rumah kedai setiap season lah, 1 sampai 6. Okay, jom let's go, kita jumpa lagi di episod lain. Assalamualaikum.